Time to check out. Dan kena spek. So kena check out. View sini cantik. So kita nak ambil gambar kat bawah sekali lagi. Okay, habis ambil gambar. Jom. Kena naik tangga sikit. Kita naik tangga, check out, masuk barang dalam van, kita teruskan perjalanan. So destinasi dekat mana? Selepas ni stay tune. Tunggu selepas ni. Okay, sekarang kita ada dekat Bukit Holbung. Kita akan naik tangga nak ke Bukit Holbung. Kita akan tengok view dekat atas lagi. So jalan naik ke sana ada dua cara. Satu naik tangga, satu lagi naik motor. Tiket masuk sini untuk jalan kaki RM5,000. Kalau naik motor tambah lagi RM10,000. Jom kita tengok view dekat atas lagi. Okay, sambil-sambil ni saya tengah jalan. Nampak view bukit tu macam padang rumput dia. Okay, sekarang kita ada dekat tangga yang first kita monti. Boleh nampak dekat sana ada satu gereja besar kat situ. Tengok tadi tu dia tulis gereja keselamatan lah untuk orang Indonesia lah. Katanya dibuat oleh kerajaan dia sendiri. So kita continue lagi naik ke atas. Convert dengan duit Malaysia, harga dia RM1.50 naik atas ni. Berbaloi lah. Kalau naik motor tambah lagi RM10,000. Okay. Okay, sekarang ni saya nak berjalan ke bukit satu lagi pula. Kita akan jalan ke sana. Tadi bukit yang pertama. Dia nak kata sejuk sangat pun tak juga. Suhu macam biasa-biasa je. Kalau time angin sejuk lah kan atas ni. Atas tu ada tempat camping. Boleh camping atas tu. Okay, jalan dulu dekat tepi ni. Tengok view di sini. Cantik pemandangan kat sini. Kawasan dataran bukit dia luas.
Ni yang saya duduk ni tepi bukit. Saya akan naik di atas tu. So tadi inilah dia jalan sepanjang nak naik ke bukit ni. Lalu daripada bahagian bawah tadi tu berpusing-pusing juga jalan dia. Okay. Oh, sini lagi cantik. View kat sini. Nampak pemandangan bukit kat sini. Memang cantik. Subhanallah. Tak ada jauh pun naik tangga. Cuma kena mendaki lah sikit. Oi, alhamdulillah sampai. Kali punya lah lama tu. Dah tunggu tak sampai lagi. Kuat juga anda ke ya? Mi. Ha? Bawah. Okay, sekarang kita ada dekat Bukit Halubong. Ni adalah view yang saya daki daripada belakang tadi tu. Naik bukit. Ada dua bukit tadi saya lalu. Lepas tu saya berhenti sampai dekat tepi dengan ni. Kena nampak ni. Ni kawasan yang paling cantik lah untuk nak ambil view. Kalau ikut lagi, nak naik lagi boleh lagi dekat atas tu. Saya kita tengok kalau lain sepi. Okay. View bukit. Kalau ikutkan tu tadi masa dekat hotel, ada juga saya duduk dekat sana tadi kan. Boleh nampak juga yang bukit-bukit ni. So kali ni kita main dekat sini terus. Laluan tu agak mencabar sikit lah. Tapi okey lah kan. Sebab van yang bawa, kita tidur je lah. Nice view dia. Sejuk. So kalau siapa yang datang sini, ada drone lagi best. Boleh ambil view daripada jauh ke dekat. So yang ini kita pakai Insta je pun boleh. Nanti kita capture gambar dekat sekeliling ni. Okay. Kita tengok lagi spot mana yang cantik. Okay, sekarang view daripada sini, daripada bahagian atas. So tadi saya ada dekat bahagian bawah tu, dekat kemah bawah tu. So sekarang saya ada dekat atas bukit yang kedua. Tadi bukit yang pertama di sana. Sekarang ni bukit yang kedua. So boleh turun bukit tu ada lagi untuk ambil gambar ataupun video. Okay. Sini view menghadap kampung. So jom kita terus ke bawah. Kita ada lagi tempat lain lagi nak pergi. Sana pun boleh lagi kalau nak pergi. Nampak laut kat sana. Nampak laut pula. Nampak tasik. Tapi sana kebanyakannya yang pakai drone ambil gambar kat sana lah. So kita ambil gambar bukit. Cukup. Okay, so next destination. Sekarang kami main makan tengah hari. Kalau ikut dekat sini, nama kedai ni Riverside Cafe and Bistro. Pemandangan kat sini boleh nampak bukit di bahagian depan tu dan juga dengan bahagian belakang. So dekat bawah bukit yang kami main tadi tu lah. So jom kita masuk makan. Kita naik ke atas makan menu untuk hari ni. Jom kita tengok menu apa yang ada. Kita makan nasi apa? Yang banyak ke? Yang gepuk. Gepuk lah. Apa banyak gepuk berbeza? Bread ada lagi. Beza 3 beza. Bread tak? Bread yang tepung. Macam yang KFC tu. Ni? Ada yang banyak. Edisi. Celai nak ubur yang banyak.
Edisi Minang. Sekarang kita sampai dekat air terjun Ephrata, salah satu kawasan yang digazetkan oleh UNESCO. Inilah air terjun yang kalau kita lalu ke tepi bukit tadi boleh nampak air terjun ni. Sejuk kawasan ni. Air terjun nampak penuh air ni. Dan keliling ni rumput pada bukit memang cantik. Jadi kita pergi kat ni. Kita tengok dekat depan tu apa yang ada. Okey. Sekarang kita ada dekat Ephrata. Kalau dekat sini dia tulis Geosite Telek Ephrata Sihotang. Okey, kita ikut nama tempat dekat sini lah. Tapi sini ialah air terjun Ephrata, salah satu dalam UNESCO. Okey, ni agak bising sikit, tapi inilah dia air terjun dia. Dia nampak daripada atas. Atas ni. Okay. Sejuk. Tapi sebabkan panas waktu siang ni okey lah kan. Taklah terlampau panas sangat. Sebab dengan air hujan, dengan air terjun ni, dengan waktu keadaan air terjun ni sejuk jugalah kawasan ni. Okay. Destinasi kami untuk kali ni di air terjun Ephrata. Tadi dah makan tengah hari, sekarang ke air terjun Ephrata, ambil gambar semua. Lepas tu lagi kita akan ke destinasi yang seterusnya pula. Nantikan ke mana saya akan pergi. So kalau untuk nak ambil gambar dekat sini cantik. Kalau nak mandi pun boleh dekat bawah tu. So di antara tempat yang saya duduk tu tempat yang sesuai untuk ambil gambar, yang cantik, yang cantik. Semua nak lalu tu kena lalu dekat pada batu ni lah. Kalau tidak kena ambil dekat bawah tu. So saya nak cuba untuk pergi ke bawah tengok. Kalau ada peluang nak ambil gambar dekat bawah tu. Okay, jom kita turun bawah. Sekarang kita sampai dekat Sipiso Piso. Tempat ni dia tempat tu kita nak tengok air terjun. Inilah dia air terjunnya. Saya dah sampai dekat Sipiso Piso, tempat untuk ambil gambar dengan air terjun. Okey. Cumanya kalau nak turun tu kena berjalan daripada ujung tu, tangga tu, turun sampai ke bawah dekat checkpoint bawah tu. Lepas tu boleh turun lagi, checkpoint bawah lagi. So ada 2 checkpoint lah. So kalau ikut tu dia cakap kalau turun lebih kurang dalam 10 minit nak pergi ke checkpoint yang pertama. Nak naik itu dalam 15 minit.
sebab ikut tahap kecepatan kita lah. Cuma kalau turun bawah lagi tu setengah jam juga. Nak naik pun tambah masa lagi lah. Dekat atas ni memang sejuk. Bang, itu ikut. Dengan angin lagi tempat ni. So dekat bawah tu boleh nampak lah Tasik Toba. Ni pemandangan dekat bahagian atas. Memang cantik juga. Dia orang buat dekat atas ni kan, atas bukit ni. Dia orang buat tempat peranginan di atas bukit ni. Ada tempat yang masuk tu setengah kena bayar ikut tempat tu lah. Macam atas ni tak kena bayar. Cuma untuk nak ambil gambar dekat bawah tu, dia akan bawa dengan guide sekali. Lebih kurang dalam harga RM20 lah. Guide akan bawa dan guide tolong ambil gambar sekali kat bawah. So kalau turun sampai checkpoint yang ke bawah lagi, bayar lebih kurang dalam RM44. Guide akan bawa turun ke bawah sini, lepas tu sampai naik atas. Sekarang ada dekat View Rice Cafe Tongging. Lebih kurang dalam 3 minit atau 4 minit daripada tempat si piso-piso tadi. Turun ke sini ada kedai makan. So kami makan malam kat sini lah. Kedai makan kat sini memang sejuk lah. Okay, makan malam siap-siap sebelum nak pergi ke hotel. Lebih kurang dalam 2 jam ni sampai hotel. Okay, kedai makannya. View dia cantik lah kat sini. Kat sini pun dia lagi ni. Dia makan kat sini. Ada gazebo boleh makan. Cuma malam tak nampak lah view di bawah tu. Ni kalau makan waktu siang dia nampak view bawah tu. Sambil tengok dekat bawah ni cantik lah. Ni malam kan. Ni kita tengok menu dia. Menu apa yang ada pula untuk makan malam ni. Right. Oh ya, ni apa? Cedok nasi, nak cedok? Tak cedok. Haji. Makan apa? Haji. Tak kena. Dah, buat gaya lah. Tak apa, makan dulu. Jadi, lagi 10 minit ayam main ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Okey, dah pun selesai makan dekat kedai ni. Nama dia View Rice Cafe. Alhamdulillah selesai makan tadi. Last tadi ada order ayam kampung. Ayam kampung dia masak sopa macam rendang. Tapi orang kat sini dia punya makanan dia lebih kepada masam dan pedas. Masin manis tu dia macam kurang sikit. Masam dan pedas tu memang kuat lah. Next kami akan ke hotel. Jarak perjalanan lebih kurang dalam 2 jam. So kita jumpa sekali dekat hotel.